Ni mi Bandung. Mi Bandung Muar ataupun mi Bandung Johor lah. Bolehlah datang ke kedai kalau nak cuba mi Bandung kita di Selera Johor. Nama saya Wan Kusya binti Syarif. Saya lahir di Kota Tinggi, besar di Batu Pahat. Dan berhijrah daripada Batu Pahat ke Kuala Lumpur tahun 1978. Ayah dah meninggal. Ibu saya pun dah meninggal. So kami memang asal daripada keluarga berniaga. Daripada arwah orang tua saya, sampailah kami berniaga sendiri, suami isteri. Masa permulaan buka kedai ni, biasalah kami nak ikutkan orang baru pasal sebelum saya masuk di kedai ni, di Selera Johor ni, sebelum tu memang dah dibuka selepas ada LRT. Dia orang lain dah bermula berniaga dalam 2-3 tahun lah sebelum saya masuk. Bila saya masuk di kedai Medan Selera Pucuk Mendana ni, tahun 2018 tu pun atas kenalan yang bawa saya ke sini untuk berniaga. Oleh kerana tuan kedai pun, suami pun dah meninggal, tuan naik hospital dalam masa 5-6 bulan. Masa tu saya di offer mengambil alih kedai makan ni. So start pada tu saya sampai sekarang dah umur 7 tahun saya berniaga di sini. Nak ikutkan memasak ni, kalau betul suami. So dia memang masak daripada dulu, daripada turun-menurun arwah mak. Apa masakan Johor semua dibagi alih pada suami. Jadi kebanyakan dia masak lah. Dia nak ikutkan warisan keluarga lah. Warisan keluarga daripada arwah mak dan temurun pada suami. Masa time sekolah memang dah berniaga. Jadi masa time sekolah lepas berniaga, saya bekerja di Metro Jaya Sungai Wan Plaza. Lepas pada saya elok-elok nak berniaga, maksudnya nak teruskan pekerjaan saya, arwah mak halang saya bekerja. Jadi saya menolonglah mak saya ni. So di kedai makan hampir lebih kurang 32 tahun sebelum arwah mak ayah meninggal, saya berkecimpung lah. Sebelum saya pun berkahwin dengan suami ni, saya berkecimpung niaga sampailah saya sekarang ni. Mula-mula berniaga tu memanglah takes time untuk pelanggan-pelanggan yang datang untuk makan makanan kami. Pasal yalah, walaupun dia orang lebih suka nasi daripada noodles kan. Adik kami punya mana yang ikut rasa selera nak makan noodles, dia makan noodles. Mana rasa makan selera nasi. Pasal sini banyak ada 2-3 kedai yang jual lauk pauk. Kami bagian mi, maksudnya macam mi Bandung, mi kari, laksa Johor, lontong. Kita more specific on that. Jadi kita tak adalah nak bercanggah, maksudnya orang ni jual lauk, kita jual lauk. So kata banyak pilihan masing-masing. Kami pegang kita punya kualiti. Kualiti berniaga tu macam kualiti walaupun sekarang barang mahal, kami tak akan kurangkan apa-apa daripada segi masakan. Bawang tetap lebih dan yang lain-lain segi apa pun kami jangan kurang. Walaupun barang mahal, resepi tu tetap sama. Kami tak akan kurangkan. Bila kata orang dah makan, dia akan tahu macam mana kualiti makanan tu. Nama saya Suhaimi, umur saya 75 tahun dan saya berasal dari Muar. Menetap di Kuala Lumpur sejak tahun 1971. Buat permulaan ni saya belajar memasak daripada arwah orang tua dia. Kemudian saya sambung. Jadi lauk pauk yang kita masak dekat sini, saya yang masak. Isteri saya cuma hidang. Saya memang tak pandai bagian mengidang-idang gitu. Tentang perniagaan ni, isteri saya, dia yang bagi idea. Cuma saya cuba untuk berusaha apa yang baik untuk kita berniaga. Contoh macam
lauk pauk. Contoh macam kira bulan puasa, kalau dia saja kita buat botok-botok ke apa, dia saja saya buat. Tentang mi Bandung, selepas saya habis perkhidmatan saya dengan syarikat tahun 2004. Jadi saya menolong orang tua. Jadi datang idea saya untuk buat mi Bandung. Daripada melihat kawan-kawan, masa tu saya di MUA, lepas tu saya cuba. Saya cuba sampailah saya dapat resipi untuk buat mi Bandung hingga sekarang. Dalam pukul 7.30 bila sampai di Puchong Perdana, pergi membeli barang dulu, barang-barang dapur macam bawang, cili, udang, semua everything I buy in fresh pagi-pagi. So I tak rushing. So I buka kedai paling lewat pun 8 suku, 8.30 dah ada available. Ada yang meniaga semua yang dah buka, tapi I tak nak rushing. Pasal I berdua je kan. So mana yang customer rasa dia boleh tunggu, dia tunggulah. Kalau tak ada, dia boleh makan apa yang dia orang suka makan. Uncle tak boleh drive, tahu. Dia tak boleh drive. So, I drive. I pergi pasar, beli barang-barang basah apa semua untuk masakan tiap-tiap hari. Kalau macam kata customer komplain, macam kurang tawar ke, masin ke, kita terima feedback. Kita terima, kita maaf lah. Kami mungkin yelah macam uncle kadang-kadang dia lebih masin. Kadang customer dia nak yang kurang masin. Jadi give and take lah. Nothing is perfect. Nothing is perfect. So macam kalau kata tawar, kita boleh letak gula ke apa ke something kan. So itu je lah. It's orang kata very small matter benda ni. Perkara kecil je. Selisih faham antara suami isteri biasalah. Kerana bila kata kita cakap, kadang dia kata kita mengentar. Itu je lah. It's a very small method orang kata. Ni kita kena tumis dia. Cili, bawang, udang kering. Kita tumiskan dia dulu. Sementara kita tumis ni, antara dia garing, kita siapkan lada, tahu, sayur. Ni dah pecah minyak. Kita masukkan air daging. Lepas tu kita masukkan tadi sayur, tahu, cili potong, sikit garam, haji, sikit gula. Tunggu dia didih. Dia dah macam gini, barulah kita masukkan udang. Udang kita masukkan. Kemudian kita masukkan telur. Kita telur kalau boleh kita tak nak pecah. Kadang-kadang telur yang lama 2-3 hari dia akan pecah kuning dia. Boleh kita masukkan daging. Telur ni, telur yang putih dah siap. Yang kuning ni dia tepikan dulu, asingkan dulu. Ni telur. Ni kuah dia sekarang kita tuang ke kuah. Ni kita taruh tepung sikit bagi dia pekatkan kuah dia. Macam ni dah siap. Kita tuangkan kuah dia. Baru kita taruh telur tadi tu, taruh atas ya. Telur. Ni mi Bandung. Mi Bandung MUA ataupun mi Bandung Johor lah. Bolehlah datang ke kedai kalau nak cuba mi Bandung kita.
di Selera, Johor. Meniaga ni ambil masa. Kadang-kadang berbulan, kadang-kadang setahun. Jadi kena sabar. Buat permulaan tu biarlah slow-slow. Okey, kata dalam 10 paket dulu ke. Benda tu akan meningkat. Misal kata kalau rasa you masak quality bagus, maksudnya kuantiti bagus, like dengan harga berpatutan, insyaAllah dia akan datang balik. Dan jangan putus asa untuk meniaga ni. Pasal masa Cik Wan masuk sini pun, nak panggil customer pun memang makan masa. Berbulan. Tapi lepas patut tu, dia orang dah tahu macam mana kita punya masakan. Dia akan datang, insyaAllah. Sila datang ke Selera Johor, Medan Selera Puchong Perdana, Taman Tasik Puchong Perdana. Waktu operasi kami daripada pukul 8.30 sampai pukul 3.30. Dan beroperasi hari Selasa sampai hari Minggu, tutup hari Isnin. Berdekatan dengan LRT Puchong Perdana. Bila kata nak order, boleh WhatsApp ataupun call saya sendiri. Nombor telefon 017-660-7026. Okey? Bila saya tak jawab tu, boleh WhatsApp. InsyaAllah, saya akan jawab kemudian. Okey? Assalamualaikum.